Menara Kawalan, ini adalah penerbangan 008 ke New York berlepas dari Narita pukul 3.20 petang. Sekarang kami berada di ruang udara Hawaii. Ada sesiapa nak kopi? Tuan, saya dah sediakan kopi. Terima kasih, Shizuka. Awak hebatlah, Nobita. Sebenarnya, sejak dulu lagi saya sukakan awak. Kita kahwin, ya? Shizuka, nantilah. Janganlah macam ni. Malulah, Shizuka. Sekarang saya tak boleh. Saya tengah bertugas ni. Awak ni, apalah awak ni, Shizuka? Sudahlah. Awak kerja apa tadi, Nobita? Awak kata awak nak jadi juruterbang jumbo jet? Ya, itulah cita-cita saya. Saya juruterbang Shizuka pramugarinya. Betul ke ni? Betul lah. Kalau macam tu, awak kenalah belajar rajin-rajin dan kuatkan semangat. Yang itu semua tak payah. Saya dah dapatkan kemahiran secepat mungkin. Doraemon, takkan awak tak ada apa-apa? Saya dah tahu dah. Kapal terbang roda 3. Saya rasa kapal terbang nampak macam tak menari aja. Boleh terbang ke ni? Bolehlah. Ini akan jadi bahan tarikan di masa depan. Bahan tarikan? Awak cubalah naik sendiri. Kayu pedalnya nanti dia akan naiklah. Macam roda 3 aja. Betul lah dia boleh terbang. Hebat kapal terbang ni dapat terbangkan kita dengan tenaga sendiri, kan? Dia akan laju kalau awak kayu laju. Baik, sedia ya? Kalau awak tarik handle dia, dia akan naik lagi. Nak terbalik ke, belok tepi ke, semua awak boleh buat tau. Ya! Penatnya saya. Kali ni tak payahlah kayu lagi. Kita meluncur je macam glider tu. Baik, kita balik ke lapangan terbang. Hore, kita berjaya mendaratlah. Saya dah bertambah yakinlah sekarang. Supaya awak boleh jadi juruterbang, kerja sekolah kat rumah tu kenalah siapkan juga. Tak nak. Masa depan tu kira lain. Sekarang juga saya nak jadi juruterbang. Pusat Penerbangan Nobita. Ada menara kawalan. Ada kaunter pendaftaran. Lebih lapangan terbang dan landasan kapal terbang. Akhirnya pusat penerbangan saya dah pun siap. Baiklah, saya nak cari pelanggan. Pusat penerbangan Nobita? Datang untuk melancong di udara, ya? Awak main terbang-terbang aja kan? Ajaklah Sino dengan Giant aja. Sedia ya? Boleh tahan. Melancong di udara? Betul, 10 yen untuk 10 minit tau. Awak ni sampai bila pun macam budak sekolah tadikan lah. Comelnya. Abang berdua ni tengah sibuk lah. Adik-adik je lah pergi main dekat sana ya. Sebab itulah dari awal-awal lagi saya tak setuju tadi. Kan awak sendiri yang suruh saya tadi kan? Maafkan saya. Sebenarnya burung kenari saya dah lari. Bagus pelanggan kita yang pertama. Ya. Betul ke tak apa-apa ni? Awak jangan risaulah. Satu melaporkan dari Menara Kawalan bagi kebenaran melepas. Menara Kawalan ke penerbangan 001. Bolehlah berlepas sekarang. Baiklah. Selamat jalan ya. Wah. Hebatnya saya rasa macam jadi juruterbang sebenar. Cepatlah tolong cari burung kenari saya yang hilang. Mana? Belakang bukit sana. Baik. Penerbangan 001 menuju ke belakang bukit. Menara Kawalan terima laporan.
Itu dia. Piko-chan, nanti. Nobita, lajulah sikit. Tapi laju dah ni. Sikit je lagi. Sikit je lagi. Cepatlah, cepat. Anda dapat. Hebatnya kapal terbang ni. Seronok bila awak cakap macam itulah. Letihnya saya. 20 minit jadi 20 yen lah. Adik-adik, sibuk nampak. Saya ni boleh dikatakan senior juga sebab pernah melancong ke Hawaii dan Paris. Saya tak kisah kalau awak nak minta nasihat atau pandangan dari saya boleh tolong. Bagus juga tu. Encik nak pergi mana ya? Kapal terbang mainan ni tak boleh terbang jauh kan? Buat satu pusingan keliling bandar ni dah lah. Macam mana? Selesa tak naik ni? Tempat duduk dia sempit. Rasanya patut sediakan ruang kelas pertama. Nak mengutuk orang je. Nanti rumah kecil kat sana tu rumah siapa? Rumah saya lah. Banglo mewah sana tu? Rumah awak lah. Awak tak tahu pula. Rumah Jayan senang aja, yang buruk tu rumah dia lah. Atas bumbung tu. Oi, Jayan! Bodoh. Awak apa tu? Jangan bising dekat sini lah. Pergilah tempat Jayan! lain. Nyorok kat situ ya. Turun sini cepat. Maaflah, Mama. Jaya menyorok dari mama dia rupanya. Kapal terbang awak ni tak ada pramugari ke? Lagi satu, kapal terbang melancong kena sediakan hidangan sekali tau. Hidangan dan kapal terbang? Alah, takkan awak tak ada idea? Pramugari, boleh juga. Saya memang minat. Kalau macam tu, sertailah syarikat kami ya. Saya bawakan jus dan sandwich. Terima kasih. Makanan dah ada. Lagi seronok kalau dapat dengar lagu kan? Silalah dengar lagu terbaru dari Mak Suda Siko. Kalau tak silap, wayang pun kita boleh tengok juga. Ini tiket wayang depan stesen kereta api. Hmm, 30 minit 30 yen ya. murah. Nah, kapal terbang buruk tapi layanan boleh tahan. Jadi saya bagi syarikat ni lulus. Terima kasih banyak-banyak. Setakat 30 yen pun nak berlagak juga ke? Dah. Kalau pusat penerbangan Nobita ni diminati, pelanggan pun akan bertambah. Lama-lama nanti adalah untung. Tu pelanggan seterusnya. Oi, Nobita. Sekarang saya adalah pelanggan awak. Bawa saya terbang. Tadi cakap yang bukan-bukan. Akhirnya awak nak naik juga kan? Bawa je lah. Alamak, awak ni beratlah Jayan. Kalau tak kenakan bayaran 2 kali ganda, rugi. Jayan, kita nak ke mana? Saya nak terbang pergi jauh. Kita pergi Hong Kong. Hong Kong? Jangan nak bergurau. Kapal terbang ni domestik ajalah. Awak nampak tak benda ni? Kalau tak dengar cakap saya pasang benda ni dan sumbat kat tempat duduk awak. Menara kawalan! Kecemasan kapal terbang kita dirampas pengganas. Habis penganasan nak apa dari awak? Dia kata dia nak keluar negara supaya dapat lari dari mama dia. Tuan, bawa bertenang. Jangan lawan pengganas tu. Kalau boleh, cuba lengah-lengahkan masa. Sementara tu, kami akan cuba lakukan sesuatu. Saya tak tahulah macam mana nak pergi ke Hong Kong tu. Suruh diorang bawa peta dunia ke sini. Lepas tu bawa bekal makanan dengan duit poket sekali. Saya bagi tempoh 30 minit. Kalau lambat saya letupkan kapal ni. Macam mana? Saya akan dapatkan peta dunia tu dulu. Baik, saya pula akan sediakan nasi kepal. Ya. Encik, saya rasa nak pergi ke tandas. Awak jangan buat alasan nak larikan diri. Betul lah, saya betul-betul tak tahan ni. Dah kena rampas. Ya, pengganas tu suruh Nobita bawa dia keluar negara. Kes ni saya rasa bukan kerja kita. Hubungi agensi bertindak. Agensi bertindak? Kenapa lambat sangat ni? Saya nak. Awak jangan nak lengah-lengahkan masa. Cepat bawa saya ke sana. Jayan! Sudahlah, kalau kamu buat benda pelik dan nak asyik susahkan orang je, kamu tahulah nanti. Mama. Cepat turun sekarang juga. Tak guna. Berani betul awak bagi tahu mama saya ya. Alamak. Aduh. Alah-alah dah baling. Baik saya baling terus. Ya. Saya tak kira. Bawa saya terbang jauh dari sini. Cepat. Tak boleh. Cepat. Saya tak tahan lagi. Saya tak tahan lah.
Apa yang awak nak buat ni? Apa ni? Tolong saya. Tolong. Giant! Balik rumah nanti tahulah kamu. Maafkan saya, Mama. Saya nak berhenti jadi juruterbang lah. Yelah, rasanya bagus juga untuk keamanan dunia ni. Tapi kenapa Giant tu basah kuyuk sampai macam tu? Dah.